Akak Staycation ada jumpa satu hidden gem, tempat glamping yang sangat estetik dalam kebun kelapa. Inilah dia, The Coco Journey. Sesuai untuk korang yang nak healing dengan suasana nature. Dan lagi best, macam-macam aktiviti korang boleh buat bersama family. Anak-anak boleh main outdoor playground, zip line, berbasikal, memancing pun boleh. Tapi kalau dapat ikan, korang tak boleh ambil. Kena lepaskan balik. Untuk aktiviti booting, make sure ada orang dewasa dan pakai life jacket. Nak mandi kolam pun ada. Pilih je nak kolam kecil ke nak kolam besar. Dekat sini ada 3 jenis unit. Antaranya Eco Tent dan Dome. Setiap unit boleh memuatkan 4 orang. Siap dengan toilet dan fully aircon. Akak Staycation paling suka dia punya transparent dome. Memang rare sebabnya sambil baring korang boleh tengok bintang. Ini pula unit villa yang boleh memuatkan 16 orang. Kolam dia pun open untuk semua guest. Dan yang paling menarik, ada slide panjang dan menara tinjau dekat atas villa ni. Korang juga boleh merasai pengalaman mesin tebu secara manual serta nikmati air tebu pure. Dan bayaran RM3 bagi sebiji air kelapa. Memang berbaloi sangat stay dekat sini sebab dari siang sampai ke malam penuh aktiviti. Kalau nak berbarbecue, malas nak bawa barang, add on je RM100 untuk 2 orang, tinggal bakar je. Dengan fasiliti yang lengkap, Akak Staycation memang puas hati dan cadangkan korang stay di Coco Journey yang terletak di Klebang, Melaka. Cepat-cepatlah Roger, okey? Bye!